Hai, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel K Go Anywhere. Jadi untuk video kali ni kita akan fly menggunakan Vietnam Airlines ke Korea. Jadi ini kali kedua kita ke Korea. Last year kita pakai Shenzhen Airlines, this year kita pakai Vietnam Airlines. Jom kita tengok macam mana flight Vietnam Airlines. Dia punya servis, apa dia punya leg room, dalam tu makanan macam mana. Jadi aku dah request halal meal sekali. Nantikan tengok halal meal tu apa yang aku dapat dekat dalam flight. Jom kita ke Korea. Let's go. Charging sambil tunggu flight kita charge. Nanti ingatkan kalau kita tinggal ni. Kita tinggal tak boleh keluar dah. Tak boleh keluar dah sih. Ingatkan sih. Tak tinggal. Dalam video kali ini kita orang dapat merasa dua flight yang berbeza, iaitu Airbus A321 daripada KL to Ho Chi Minh, iaitu short flight selama 2 jam, dan juga kita akan transit selama 3 jam di Ho Chi Minh dan akan menaiki Boeing 787 Dreamliner selama 5 jam. Jadi Boeing 787 ni adalah satu kapal yang besar. So jom kita tengok macam mana experience kapal kecil dan juga kapal besar, long term dan juga short term flight. Jom enjoy macam mana pengalaman Vietnam Airlines. Hai. Ni business class ya. Ni DEG, dia tak ada F. ABC DEG. Okay, kita dah naik Vietnam Airlines. Tak ada window. Emergency exit. Sama. Okay, kita dah boarding dalam Vietnam Airlines. Sekarang kita naik ni pesawat Airbus A321. So dekat dalam flight ni dia tak ada seat F tau. Sini ABC, situ DEG, dia tak ada F. So dekat dalam flight ni boleh tengok ni, leg room pun agak besar. Dekat atas kita ni ada satu screen. Thank you. Masuk-masuk je, duduk terus dapat ni wet tissue. Bagus lah. Korang tengok pakaian pramugari dia pun sopan guys. Serius, lawa sopan. Ni tengah safety briefing. Ni tengah video call lagi sini. Dia tengah my phone. Thank you. 7-Up. Jadi ni meal kita hari ni. Kita dapat roti, pisang dan juga ni main dish. Kita tengok main dish dia, kita dapat nasi dengan daging. Ni saya tak tahu masak apa, tapi nampak sedap lah. All halal. Kita ambil apa? Daging ke? Daging. Jom kita makan. Jom kita makan. Lembut lah daging dia. Potong gitu. Daging boleh potong macam ni. Okey lah, lembut.
pisang tak. Cup coffee. Thank you. Ni kopi Vietnam. Kopi Saigon. Original kopi Vietnam tak. Sedap. Okey kopi dia. Sedap. Alhamdulillah, sedap gila meal dekat dalam Vietnam Airlines daripada Malaysia. Hai, thank you. Okay, kita dah sampai di Ho Chi Minh, Vietnam transit. Flight 2 jam, makan banyak. Tak flight dia. Best tak flight? Tu lah flight kita. Kalau nak tengok Vietnam Airlines. Okay, sekarang next flight Boeing 787 Seoul, Korea. Thank you. Let's go Korea. Kita ada Boeing 787. Jom kita tengok kat dalam. Hello. 45B. Okay. Wow. Interior 787. Okay, kita punya seat untuk malam ni. Best tu. Siap ada blanket, ada selimut ada selimut, ada skrin nak tengok cerita. Oh, dia ada bagi ni headset. So enjoy. Say hi. Okay, malu. Untuk flight daripada Ho Chi Minh ke Korea, kita akan banyakkan berehat sebab esok pagi kita akan sampai di Korea lebih kurang jam 6.30 pagi, and then kita settle immigration, pergi hotel, drop bag, terus kita orang pergi jalan-jalan. Bermulalah day 1 di Korea. Thank you. Strike. Strike. Sekarang 2 pagi. Dia bagi kita makan halal meal. Ni main dish. Ada ayam, sayur, ada nasi. Ni ada roti. Roti apa Roti canai kering. Tapi bentuk macam karipak, samosa. Roti canai kering halal.
kenyang, dengar lagu, dah siap makan, tidur. Kita sudah pun memasuki ruang udara Korea. Kita baru melepasi Jeju Island. Jadi time to destination 44 minit lagi. Kita nak bagi segarkan diri kita, pergi gosok gigi, cuci muka, bagi segar. Jom, let's go. Di toilet Vietnam Airlines Boeing 787 ni dah ada sedia semua dah. Dia ada sedia brush gigi, ada sedia shaver, ada cup, ada sinki yang proper, ada air sejuk panas. So korang tak perlu nak risau. Kalau korang nak segarkan diri, gosok gigi apa semua dah ada dekat sana. Flight kita orang ngam-ngam mendarat 25 Disember 2025. Jadi hari ini adalah hari sambutan Christmas lah. Jadi kami disambut dengan lagu Christmas semasa mendarat di airport Incheon, Korea. So welcome to Korea Incheon Airport. Welcome to Korea. Sampai Korea. Alhamdulillah kita orang selamat sampai di Korea. Jadi kita orang syukur sangat. Flight tadi pun selesa. Flight perjalanan 5 jam. Kita orang tidur nyenyak, dapat rehat yang cukup untuk kita jalan-jalan pagi ni. So sebelum tu kita perlu lalu immigration dan proses-proses dulu lah, ambil bag dan lain-lain. Kita sampai, kena isi ni Health Declaration Form. So baru boleh pergi sana. Airport Korea lah. We arrive at Incheon Airport. Alhamdulillah kita orang semua dah lepas immigration tadi. Jadi macam mana pendapat korang Vietnam Airlines? Tadi kita orang naik Airbus A321 transit dekat Vietnam. Lepas tu kita naik Boeing 787 Dreamliner. So Boeing 787 tu memang best lah. Dapat selimut, makan, macam biasalah, ada kopi yang aku tunjuk dekat video tadi kan. So kalau korang nak naik Vietnam Airlines ni, aku recommend juga untuk korang beli. Tiket murah, dapat bagasi 23 kilo, hand carry 10 kilo, makan lagi free. So stay tuned, next part of Journey Korea 2025. Bye bye, see you next part.